Hari ni saya nak pergi ke tempat biasa kita tengok buaya tu lah. Dan tempat tu pun paling senang dan paling mudah nak tengok buaya lah. Jadi sungai yang kita nak pergi ni sebenarnya dia ada cerita dia. Dari pengalaman saya lah, saya pergi ke sungai tu kan, pasal kita kerap nampak kelibat dia. Hampir 2 tahun lebih, nak masuk 3 tahun jugalah. Saya selalu bersantai dekat situ, lepak-lepak, tengok pemandangan di kawasan tersebut. Malah saya melihat juga kelibat buaya di kawasan tersebut. Dan ada satu buaya ni yang sangat unik dan sering kelihatan. Semalam saya pergi pagi pada jam pukul 8 pagi, 08.00 saya pergi ke situ lah. Saya juga berbual-bual dengan seorang abang ni. Abang ni dia orang Kuala Lumpur kan? Jadi dia balik ke kampung, tempat yang kita akan pergi ni. Dia kahwin dengan orang situ lah. Jadi cerita dia, sambil saya menyembang dengan dia tu sampai jam 11 kalau tak silap saya, 11.00. Dan tidak semana-mana saya dengan Abang Lan lihat ada buaya di situ lah. Ingatkan buaya tu hidup, tapi buaya tu dah mati. Dan video tu lah pun saya edit semalam. Dan saya ni lain sikit, lepas saya edit video, saya akan padam. Jadi saya akan tinggalkan video yang telah saya edit, tinggal saya nak upload je. Tapi video tu saya terdelete, saya terpadam video tu. Sangat sayang. Tapi hari ni saya pergi sekali lagi. Saya nak tengok adakah bangkai buaya itu masih lagi berada di situ ataupun tidak. Itu yang saya nak pergi. Jam sekarang ni pukul 11.18. Kita nak tengok lah. Kadang-kadang buaya lain pun akan makan juga buaya lain, bangkai buaya. Sebab buaya ni sebenarnya adalah kanibal sebenarnya. Dan kalau buaya ni hidup pun, dia akan kontrol populasi ataupun dia mengawal ekosistem supaya ekosistem tu dia cantik lah. Jadi buaya ni sebenarnya kanibal sebenarnya. Dia akan makan buaya yang lebih kecil daripada dia sebenarnya. Jadi untuk mengatakan buaya yang menetas, contohlah 60 biji menetas kan, bukan semua akan survive sebenarnya anak buaya ni. Buaya besar ni akan makan buaya lain sebenarnya. Untuk kita mengatakan buaya tu banyak ataupun populasi dia banyak, sebenarnya kurang tepat sebenarnya sahabat. Tidaklah seperti itu. Ada ke sahabat tengok buaya dekat, contoh di sungai sahabat tu, di belakang rumah sahabat ke, ada tak melihat buaya sebanyak 20 ekor ke 30 ekor berjemur dekat situ? Tak ada kan? Sebenarnya ekosistem kita tu dah cantik. Asbab dan penyebab kenapa terjadi serangan buaya tu, buaya adalah secara asasnya basic, memang dia makan apa yang ada. Apa yang ada di depan dia, dia akan makan sebenarnya sahabat. Tak kisahlah manusia ke haiwan, memang makanan utama dia lah. Tapi kalau kawasan tu susah untuk dia dapatkan makanan, apa dia punya solution dia? Apa solusi dia? Dia akan makan manusia lah kalau di kawasan tersebut tidak ada makanan. Jadi buaya ni sebenarnya payah juga dia nak berpindah tempat sebenarnya. Susah. Kalau dia dah menempati kawasan tersebut, dia akan tinggal dekat situ lah. Jadi kalau kawasan tu ada makanan, mungkin dia tidak akan mengganggu kita. Bukanlah disebabkan buaya tu baik, tidak sebenarnya. Tetapi kalau di kawasan tersebut tidak ada makanan, apa solusi dia? Dia akan mengganggu manusia lah. Seperti kes yang terjadi baru-baru ini. Dan kalau kita lihat kepada kes serangan buaya pada tahun 2025 ni, saya anggarkan lebih kurang dalam 8 ataupun kita langsamkan sekali serangan buaya ke atas manusia ni, saya perkirakan hampir 10 kes serangan buaya, termasuk yang terselamat lah. Jadi kalau kita menjala masuk dalam air tu, bukan bermakna buaya tu baik, dan bukan bermakna kita ni ada pegang perjanjian kalau kita tak kacau buaya tak kacau kita. Tak ada istilah-istilah macam tu. Malah di kawasan tersebut pun, kalau kita lihat kepada kes yang berlaku ni di Sarawak ni kan, kalau kita lihat itu adalah kes yang pertama. Selama hampir 70 tahun penempatan dibina di kawasan tersebut, tidak pernah terjadi serangan buaya. Tapi nak dijadikan cerita, terjadi serangan buaya. Jadi kenapa berlakunya serangan buaya itu? Mungkin disebabkan kawasan tersebut tidak ada makanan. Dan kadang-kadang sampah-sampah yang dibuang ke sungai, itulah yang menjadi makanan kepada reptilia tersebut. Dan kalau kita lihat pada kes yang berlaku pada beberapa tahun lepas, saya pun dah lupa dah, di mana buaya yang ditangkap itu, ketika mereka postmortem buaya itu untuk mengesahkan sama ada buaya itu yang memakan mangsa ataupun bukan. Tapi apabila dibuat postmortem, dilihat di dalam perut buaya itu sebenarnya banyak sampah. Dan buaya ni kadang-kadang dia makan sampah juga. Kita pun tak nak cakap banyak, laluan di sebelah sana saja
Kampung tu dekat sana saja. Dan kita akan tengoklah bangkai buaya tu masih ada lagi di situ ataupun tidak lah. Di sini ya, Kampung Purutan, Tanah Putih. Sebenarnya ini yang paling terdekat dengan saya lah. Sekarang ni saya tak pergi dah sungai yang jauh-jauh ni. Macam ni Samaria saya tak pernah pergi. Saya tak pergi dah. Jauh sangat lah sebenarnya. Macam tak baloi ya. Jadi YouTube pun bukan besar mana pun kan? Jadi saya suka santai dekat sini. Ini kiranya saya santai lah ke sini kan? Walaupun jam sekarang ni dah pukul 11 dah. Kalau pukul 11 ini sebab mendung. Biasanya dia panas lah. Biasanya saya duduk dekat jambatan tu dalam keadaan berpanas lah. Saya duduk dekat situ. Semalam pun nasib baik ada Abang Lan lah. Abang Lan daripada Kuala Lumpur tu. Bukan Abang Lan yang selalu mancing tu. Dia yang teman sambil-sambil tu ialah cerita-cerita masa duduk, pengalaman masa duduk dekat Kuala Lumpur dulu kan. So nasib baiklah jumpa Abang Lan, mengimbau balik cerita-cerita lama masa duduk dekat Kuala Lumpur dulu. Selama hampir 2 tahun lebih nak masuk ke 3 tahun, saya sering nampak kelibat dia timbul, dia berjemur. Dan pada waktu malam ketika saya menggunakan kamera infrared kan, nampaklah dia cari makan. Tapi semalam kan, yelah sayang sebab video tu terpadam. Saya rasa sedih lah. Secara peribadi, kalau daripada saya sedih lah kalau dia telah pun berpergian ataupun mati lah kan. Sebab dah lama saya perhatikan dia dah. Tahu-tahu dia mati. Cuma punca kematian kita tak pasti. Sama ada dia bergaduh ataupun dia ni termakan umpan. Sebab dengar kabar ada toke-toke di kawasan sini yang cuba menangkap buaya di kawasan tersebut lah. Mungkin dia termakan umpan tersebut, mungkin, ataupun dia mati disebabkan faktor perkelahian atau pergaduhan di antara mereka di sungai tersebut lah. Sahabat, kita dah pun sampai. Kadang-kadang sahabat, kalau saya lepak dekat sini seorang-seorang kan, adalah pakcik-pakcik yang balik daripada kebun tanya buat apa kan. Saya cakap saya tengok pemandangan, saya cakap kan, lepak sini santai-santai. Bangkai dia ada lagi dekat situ. Tu bangkai dia ada lagi. Sayanglah dia yang penghuni dekat sini sebenarnya. Dia dah mati ya. Tak tahu dia mati sebab apa. Boleh jadi bergaduh lah, ataupun dia termakan umpan daripada toke-toke yang cuba menangkap buaya di kawasan sini lah. Kalau tak, saya selalu nampak dia makan dekat bawah ni kan. Tu dia, nampak. Belakang ni kalau air surut adalah nampak dia berjemur dekat situ. Dan rumah dia pun dekat situ je sebenarnya. Itulah lebih kurang sahabat. Dia punya bangkai tu masih ada lagi dekat situ. Jadi lepas ni tak tahulah, mungkin biasanya tempat ni kalau dia dah tak ada, dia akan diganti oleh buaya yang lain. Tapi kita tengoklah macam mana kan. Kita tengok sama ada pengganti dia ataupun tidak. Biasanya buaya ni kalau di kawasan tu, kalau dia mati, tempat tu akan diganti oleh buaya yang lain sebenarnya. Dia akan menjaga di kawasan tersebut. Sebab makanan dia pun mudah didapati di kawasan tersebut. Macam yang sahabat tengok tadi tu kan. Dia makan ikan tilapia di kawasan ni lah, dekat bawah jambatan ni. Okey sahabat, saya rasa setakat tu saja. Dan saya akan kongsikan video-video lama yang saya rakam ketika dia bermain-main di kawasan tersebut, untuk remind balik kan, flashback balik masa dia suka bermain di kawasan tersebut lah.